Saya tahu semua orang cakap susah lah nak menabung, kos sara hidup tinggi. Tapi semua orang yang bekerja ada saving, betul tak KWSP? Ada tak? Kita tak marah pula kerajaan kenapa buat KWSP. Kita tak cukup duit. Tapi last kali kita ada tabungan. Kita boleh, dengan tabungan tu kita boleh beli rumah. Ni kaki tangan kerajaan. Siapa kaki tangan kerajaan? Angkat tangan. Akan dapat kenaikan gaji kan? Bulan 1 kan? Bulan 12. Okey, jangan pergi beli kereta baru tuan-puan. Tambah tabungan, tambah tabungan. Kereta tu, saya nak cerita tuan-puan, kereta seronok paling lama pun setahun je. Lepas tu tak best dah kereta tu. Okey, terima kasih. Thank you. Kita ada duit, tuan-puan, bila-bila boleh beli kereta. Kereta, tuan-puan tahu tak, kereta tahun depan lagi baik daripada kereta tahun ni tau. Tak ada pernah, saya belum jumpa orang menyesal lah Cik Zul saya lambat beli kereta. Saya tak pernah dengar lagi. Lambat menabung emas tu banyak. Menyesal lah saya tak beli kereta awal. Menyesal beli awal tu ada. Kenapa aku beli sekarang? Aku tak perlu pun lagi kereta ni. Jadi saya tak beli kereta lagi sebab versi tahun depan lagi best. Lepas tu saya tak beli lagi. Tuan-puan, saya tangguh keinginan beli kereta ni sampai sekarang tuan-puan. Sekarang saya boleh beli kereta cash setiap bulan kalau saya nak. Sebab saya cuba menyelami orang yang memiliki kereta. Saya tanya orang yang ada kereta baru, berapa lama happy kereta baru? Setahun je. Lepas tu dah tak happy dah. Sebab keluar kereta baru. Sampai bila tuan-puan duit kita keluar? Bocor. Okey. Jadi kaki tangan kerajaan dapat kenaikan, tambah tabungan. Siapa yang simpan emas, buat gap auto debit, tambah. Jangan biar duit kita lebih tuan-puan. Bila duit kita lebih, kita akan panjang akal tahu mana nak pergi duit lebih ni. Itu nak tambah, nak buat loan kereta, nak buat loan sana, nak buat loan sini. Jangan ada. Kalau ikut Dave Ramsey, guru kewangan, dia kata kena buat bajet setiap bulan, jangan ada lebih walaupun 10 sen. Lebih kurang macam tu lah. Sebab bila yang lebih tu kita buat benda lain, kita akan cari reason untuk berbelanja. Jadi bila kita buat bajet, bila dapat kenaikan gaji sebagai contoh, dapat kenaikan gaji katalah 400. Kenaikan gaji saya difahamkan ini yang terbesar dalam sejarah, kan? Katalah naik 400. Mungkin tuan-puan kira kos sara hidup naik berapa? 100. 300 tu terus pergi masuk dalam tabungan. Buat potongan terus. Jangan tunggu masuk duit dalam akaun lepas tu baru fikir. Bila fikir tu kita tak menabung. Menabung kena auto tuan-puan. Kena buat potongan. Jangan buat manual. Benda yang betul sepatutnya tak perlu buat decision. Kalau setiap bulan kita kena buat decision, bulan ni aku menabung ke tak menabung? Kita tak akan menabung, tuan-puan. Kena auto. Dah tahu dah. Duit masuk, terus potong. Sebab tu public goal buat gap auto debit. Buat gap auto debit. Kita tak sedar duit tu. Saya tahu semua orang cakap susah lah nak menabung, kos sara hidup tinggi. Tapi semua orang yang bekerja ada saving, betul tak KWSP? Ada tak? Kita tak marah pula kerajaan kenapa buat KWSP. Kita tak cukup duit. Tapi last kali kita ada tabungan. Kita boleh, dengan tabungan tu kita boleh beli rumah. Jadi formula manage saving ni tuan-puan, dua tuan-puan kena ingat. Satu, paksa. Yang kedua, lupa. Tak paksa tak jadi tuan-puan. Benda betul kena paksa dulu tuan-puan. Tak paksa tak jadi. Tunggu duit lebih sampai kesudah memang tak akan ada duit lebih. Dapat paksa, pejam mata potong. Pejam mata potong. Ya, permulaan tuan-puan akan korek dulu tabungan. Aku tak cukup duit, korek dulu. Tapi kita korek tabungan dengan penuh rasa bersalah. Bersalah lah, aku menabung korek balik. Rasa bersalah. Tapi kalau tak potong, kita belanja tanpa rasa bersalah. Lepas tu kita justify macam mana nak menabung. Kos sara hidup sekarang ni mahal. Tuan-puan cuba tanya. Kalau ada mak ada lagi tanya mak. Mak 20 tahun dulu barang mahal tak? Mesti dia cakap dulu pun mahal juga. Siapa pernah sepanjang hidup pernah dengar, oh tahun ni semua barang murah, semua kita kaya raya tahun ni? Siapa pernah dengar? Tak pernah kan? Semua cakap sekarang ni hidup sekarang ni keras. Tahun depan bersiap sedialah tahun depan. Tiap-tiap tahun kita dengar, betul tak? Jadi jangan maksudnya setiap tahun pun harga barang mahal tuan-tuan. Tak ada satu zaman. Yang saya okey, sekarang ni ekonomi okey. Sebab kita dapat kerajaan baru, semua okey. Tak ada tuan-tuan, sama je. Sama saja.
Okey, yang kita kena betulkan bina kekayaan ialah habit kita, kena betulkan.